Untuk diploma kimpalan boleh mohon kat mana? Okey, ini adalah berkaitan dengan permohonan program TVET terutamanya untuk next intake. Make sure anda save video ini. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda yang berminat dalam program TVET dan tolong komen dekat ruangan komen bidang apa selain kimpalan anda nak mohon. Untuk permohonan program-program TVET tak lama lagi akan dibuka pada Oktober 2026 untuk intake Januari 2027. So kepada anda sekiranya anda nak tahu syarat kelayakan, siapa yang tawarkan, apakah program ini berapa lama tempoh durasi untuk anda belajar dan sebagainya, semuanya anda boleh tengok di portal UP_TVET. Ada beberapa institusi TVET yang menawarkan program-program kimpalan terutamanya berkaitan dengan diploma kimpalan. Antara salah satunya adalah daripada TVET Mara. Dan selain daripada itu, daripada ATEC pun menawarkan program diploma kimpalan. Cuma, anda kena make sure, anda kena tengok bahagian semak kelayakan supaya ia memenuhi syarat-syarat seperti mana yang telah diletakkan oleh institusi. Ada beberapa institusi meletakkan syarat anda perlu ada sijil kemahiran Malaysia. Tahap 3 kimpalan barulah anda boleh mohon program diploma kemahiran kimpalan. Sekiranya anda tak ada, kemungkinan anda tak dapat ditawarkan untuk program tersebut. So make sure check semak kelayakan anda. Sekiranya anda memenuhi syarat kelayakan, barulah anda mohon.